Ni agaklah penakut juga dia. Kali tembak dia guys. Serang. Okay guys, kembali ke dalam channel Udin Gaming. Dan hari ni saya akan main game Mobile Legend Bang Bang, okay. Dan di mana saya akan mengambilkan tu dulu barang-barang yang kita perlu buat. Okay, jap. Skin Naruto ni Udin. Skin Naruto ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Ini malas nak beli. Tengok diamond Udin ni. Video je. Nak buat apa guys? Tak apa. Okay. Kalau saya memang gini je. Okay. Best. Dah. Okay, siap. Okay. Kita mau ambil kelas dulu. Starlight Mia tu Starlight ni bosan lah. Dan di mana kita ni sudah apa tu, ada update guys. Dia ada update ML ni. Tengok tu. Dan di sini saya pilih Land SP guys. Okey, tak apa. Tengok gambar Udin. Kau tak tahu lagi gambar Udin. Okay, tak apa. Kita main je lah. Gambar Udin Gaming tau sebenarnya. Gambar saya lah, gambar saya. Okay. Dan di mana kita akan main lah guys. Okay. Agak lama lah juga guys nak tunggu. Okay. Dah okay, dah boleh. Punya latar apa lawa guys. Tengok gambar dia. Okay, tak apalah. Kita akan sambung untuk bermain. Okay, kita pilih Rank SP. Bila masa lah Udin kot Alpha ni. Udin mau guna ni Zelang. Zelang. Sikit lah buat apa-apa. Sikit itu. Banyak hero yang kena sekat. Bukan tak ada. Sekat je lah. Aduh. Okay. Kita akan tengok antara Zilong padu ni. Sikit je mana-mana pun hero. Sikit ni. Esbok. Esbok sakit apa? Esbok sakit. Esbok tu dia punya nyawa banyak tu. Tolonglah. The enemy is picking. Korang ni takut menang dengan ayah busa tu. Tak apalah. Kita pilih Zilong saja. Tak apa. Udin menang lawan Alucard ni. Suyo pula. Kita pilih. Kita akan pick Zilong. Siapa guna skin elite ni? Aduh, mula banyak skin tak nak guna. Aduh. Ni Udin terguna banyak guys. Tak tahulah guys. Sebab skin epic ni pun dah lawa juga. Lucky Box ni kita simpan je lah. Sebab dia skin yang paling lawa lah. Okay. Oh, musuh tu red tu. Red Suyo patutlah. Jadinya Udin lawan Suyo lah ni. Aduh guys. Suyo ni penakut juga kalau kau nak tahu. Okay, tak apa. Kita tengok saja. Kaya ke benang. Angin cinta dan malam. Tak boleh jadi ni. Ada Estes. Macam mana nak menang ni kalau ada Estes? Ya Allah. Okay, apa tu? Penukaran laluan. Okay, tak apalah. Cepatlah pilih Kalia. Hero baru. Ini je lah. Okay, tak apalah. Kalau pilih
Apa tu tag real ni tak sesuai kalau ada Zilong ni. Sebab Zilong ni je serang. Boleh lah serang ramai. Tapi Udin ni tak boleh ni. Tak boleh serang ramai. Udin ni main lari je lah. Sedap juga kalau main lari. Tengok ni. Udin nak tunjuk. Ha ni. Ini buktinya. Udin main semalam guys. Ha. Tengok. Semua support saya tau. Ha. Sebab saya Udin Gaming guys. Okay tak apa. Takkan sambung je lah main guys. Okay. Layla je Valentine. Suyo tak ada skin. Alucard Lightborn. Cecilian Elite dengan Estes Champion. Okay. Gengger kita ada skin legend lah. Mantap ni guys. Okay tak apa. Okay. Dia nak mula ni guys. Lambat betul. Estes skin champion tu lawa juga Muka dia punya apa tu skin dia dah macam skin Lancelot lah. Lancelot Liamon gitu lah. Nampak macam sama je orang ni. Pelik tu lah. Okay tak apa. Okay. Kita akan main je lah. Okay. Aduh lain. Apalah lain slow ni pula. Lag betul. Lain slow ni kawan. Tolong. Tak apa. Udin tak boleh beli ni guys. Terpaksa. Kita kena beli ni. Wow menang. Okay. Udin kena main santai-santai kerana Udin ni lain slow. Okay. Oh ada suyo. Thank you. Apa je tembak Udin. Oh. Okay. Dia boleh menang ni guys. Kosong. Okay, ada suyo. Tengok. Kita main santai je. Apa nyawa tinggal sikit. Dia tak boleh guys. Sebab tembak tak kena ni. Tembak tak kena ni. Okay. Diorang ni tinggal buat apa? Mampu ni. Weh, bahaya. Tolong. Bahaya ni sekali tembak mati ni. Okay. Ada pertolongan. Dia tidak muncul guys. Sebab ada pasal kan takut. Udin kalau keluar tu habis. Ini agaklah penakut guys. Kali tembak dia guys. Serang. Wah. Alamak. Tolong. Okay, tak apa. Sikit lagi tu. Ya Allah. Bahaya tadi. Tengok. Udin seorang je yang dapat kill. Yang lain sampai tu lah. Dia galak sangat je. Lawa juga. Dia punya skill estate tu. Okay. Kita kena berkumpul guys. Uti mana bang? Wah. Yang ni kena guys. Wah. Tolong. Woi. Ya Allah. Apa dia buat ni? Penat lah guys. Ya Allah. Ngelaknya ya Allah. Weh. Macam mana boleh ngelak ni? Ngelak, dia tak faham lah.
Apa ngelik? Ngelik sangat ni guys. Ngelik sangat ni. Serang. Launch attack. Serang. Serang. Oh, boleh. Oh, kan boleh menang ni guys. Boleh menang ni kita. Okay. Aduh guys. An enemy kita has been dulu. slain. Unstable network. Wah. Saya pun tak faham kenapa lalai Odin ni boleh selalu. Ya Allah, Odin pergi mana ni? Ui, tolong. Mati macam ni, ya Allah. Ya Allah. Tengok aku tak ada siapa serang. Sumpah lah. Udin dah selalu tak ada siapa tolong. Lagi. Tengok. Bila kat sini barulah okey lain. Kenapalah kat sini pun okey. Tuyul tu dimengang tu lah tuyul tu. Tuyul ni. Nuk dia sebenarnya. Kita bagi ni. Dah. Bagi je mental guys. Ini mah suka bagi musuh ni mental je. Okay. Allah. Okay. Dah lah. Jordan serang dengan Odin ni guys. Jordan ni guys. Boleh ni. Kita push. Dah. Tak siapa yang boleh datang. Dah. Dia takut guys. Wow. Takut. Dah. Odin adalah King Zilong. Easy saja. Tak main tahu apa dah sangat. Odin ni namuk serius ni. 4-1-1 kalau kau nak tahu. Odin memang suka guna hero yang lari je laju dengan serangan je laju. Odin memang suka kalau hero yang macam tu. Siapa kat atas tadi? Mungkin dia bantai ke dengan Odin? Kita ambil dulu. Oh. Tengok. Odin namuk serius dia ni. Kuatlah Odin ni. Kuat sebenarnya Odin ni. Mana Alu? Nak tengok Alu ni. Tapi kenapa tiba-tiba lain Odin selalu? Ya Allah. Mana ni? Lari pula je ni. Ya Alu ni kemana je benda? Rom je seorang je lah. Rom memang je seorang je lah. Tak payahlah Odin boleh seorang. Tengok lah. Okay, enemy has initiated retreat. Unstable network. Tu boleh. Boleh lah. Alu. Tengok, angin ke sakit tu. Okay. Beracah tu guys. Itu adalah beracah. Tengok, Odin dah kuat dah ni. Siapa boleh lawan guys. Timbal ini lagi kot. Dah laju ni. Okay. Ada Suyo di situ. Bila dia nak datang sini. Takut dah ni dengan Odin Gaming ni guys. Tengok. 5 tu kena dengan Odin. Tak. Kalau dia ada seorang-seorang tu. Kau takut kau ni. Mana je ni?
ult is ready. Takut. Godlike. Kena guys. Oh. Lah. Kau time shot apa? Lawak uding guna dilong. Daripada semalam lawak. Okay, tak apa. Kita boleh menang ni guys. Has been slain. Okay. Ada kekelian tak kekelian tak? Your team destroyed the turret. Seorang ni dah sakit dah ni. Boleh solo lot ni kita. Tak apa, kita nak push. Kita memulakan tower. Destroy the turret. Menang ni kita. Sumpah lah. Ngelak. Aduh pula. Okay, 2. Legendary. Boleh ni. Saya di sini. Wah. Aduh, dia kena secret pula. Tak. Kita secret kat orang lain. Tak apa. Tadi tu ramai je. 3 orang ni. Your team Kita memerlukan item ni semua SP perlukan. Okay. Kita kena serang lot. Lot. Okay. Lot Alucard tak ada. Korang ni penakut lah. Bunuh lah. Okay. Nak tengok. Okay, dia je yang berani guys. Alu tu pergi mana pun kita tak tahu. Okay, dan di mana kita akan tunggu di sini untuk membackup. Saya backup Falsa ni guys. Okay, tak ada siapa. Memang semua penakut An ally has slain more. Dia tiba-tiba tak boleh cakap. Tak tahu kenapa. Ada Alucard. Alucard ni dah mencabar ni guys. Tapi kan dia punya ni tak tahu apa lagi. Aduh. Lenyap. Ya Allah, tolonglah. Kenapa lah Udin tolong? Well played. Sakit Udin ni. Tapi tu lah. Hilang je tu macam bawah-bawah je. Macam bawah umur je. Tapi kita nak serang juga. Aduh, ingatkan je orang nak serang. Kita apa. Kita ni boleh zilong. Kita kena uti je. Tak payah bazir pun uti ni. Okay. Kena serang buff sebanyak yang mungkin supaya item kita full. Dia nak serang lagi dia. Takkanlah. Your team destroyed a turret. Kantoi ya Allah, kantoi. Legendary double kill. Hilang Laila. Your team destroyed the turret. Menang ni guys. Sekejap saja dah menang. Your team destroyed the turret. Wah. Udah hampir mati. Okey, tak apa. Kita menang. Padu Zilong Udeng ni guys. Kalau korang nak tahu, Zilong Udeng ni paling kuat lah. Di dalam tak tahu lah guys. Okay, yang mana korang tengah menuju ke Grand Mythic, silakan subscribe channel Udeng Gaming. Okay, tak apa. Okay, saya tahu ramai orang main ML sekarang ni. Tak apa. Kita akan keluar saja. Okay. Agak nge-lag guys. Sorry lah guys kerana Udeng punya phone ni agak nge-lag. Okay, tak apa.
Dah lah. Berapa lama guys? Okay. Kita nak ambil tas dulu. Okay. Kita ambil ni pula. Dan ini saya tak boleh nak tukar lah guys. Ya, kita nak ambil tas yang ni pula. Banyak tas ML ni kalau kau nak tahu. Ni pun tak boleh beli apa-apa guys. Tengok kedai. Dapat apa je guys. Orang kecil lah. Aduh. Skin pun dia dah dapat. Okay. Okay lah. Sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share, like dan bye-bye.